Mahkamah Magistrate Marang sekali lagi menolak permohonan polis untuk mereman Datuk Muhammad Azlan Abdullah dan adik lelakinya bagi membantu siasatan kes penipuan urus niaga tanah bernilai RM26,000 di Hulu Terengganu pada 2023. Magistrate Nur Atira Hashim menolak permohonan tersebut selepas mendengar hujahan berhubung siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Peguam Ahmad Adha Amir Yasir berkata mahkamah membuat keputusan berkenaan atas hujahan bahawa Muhammad Azlan dan adiknya pernah dipanggil polis dan telah memberi kerjasama baik dalam siasatan kes terbabit sebelum ini. Terdahulu, ahli perniagaan terbabit bersama adiknya tiba di Mahkamah Magistrate Marang kira-kira jam 9 pagi dengan dibawa anggota polis untuk mendapatkan perintah reman. Difahamkan ia berhubung dakwaan penipuan hartanah bernilai RM26,000 di daerah Hulu Terengganu pada 2023. Semalam, Magistrate Nur Atira menolak permohonan polis bagi mereman kedua-dua mereka atas alasan sama. Pada 27 Oktober, Muhammad Azlan dan adiknya ditangkap semula oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu selepas dibebaskan selepas membayar jaminan berkaitan kes melakukan khianat dengan merosakkan sebuah kereta berbeza pada 23 Oktober lalu.